warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai permulaan, saya memulakan sesi dengan mendengar penerangan mengenai cara pembuatan angklung serta menyaksikan demonstrasi cara pemotongan yang dilakukan oleh Seawi. Setelah buluh diperoleh, langkah pertama adalah membersihkannya dengan mencuci buluh tersebut. Buluh dibersihkan, buluh dijemur sehingga kering. Buluh tersebut seterusnya diukur mengikut ukuran yang telah ditetapkan sebelum dipotong untuk menghasilkan knot yang dipilih. Seterusnya buluh dipotong mengikut knot yang telah dipilih. Gosok menggunakan kertas pasir bagi melicitkan permukaan yang kasar. Selepas ketiga-tiga buluh bagi setiap knot siap disediakan, proses diteruskan dengan penyediaan tapak. Tapak tersebut diukur terlebih dahulu sebelum kerja penggerudian dilakukan. Penggerudian dilakukan untuk menghasilkan lubang yang membolehkan pemasangan batang angklung dan buluh bagi setiap knot. Tapak dikemaskan dan lubang diperbesarkan bagi memastikan buluh knot dapat bergerak dengan baik untuk menghasilkan bunyi yang lebih merdu. Bawah buluh dipotong bagi membentuk kaki buluh. Proses mengikis buluh dilakukan untuk membentuk batang angklung yang kemas dan sesuai digunakan. Batang angklung disatukan dan diikat dengan dawai bagi memastikan kestabilan struktur. Buluh tambahan diukur dan digerudi bagi menghasilkan penutup atas angklung.